Hai, Assalamualaikum dan selamat morning. Okey, belakang saya ni Porsche Cayman 718 2018. Owner Mr. Ricky. Mr. Ricky cakap kereta ni dah bawa tak sedap. And then Mr. Ricky ni datang daripada area KL juga, area Lembah Kelang. So Mr. Ricky cakap dia pergi check kereta suspension dia dan workshop bagi tahu depan kanan dan belakang kiri ada problem. So bila bawa tu rasa macam terhentak-hentak. Jadi kereta ni dia bukan menggunakan PSM absorber, bukan electronic absorber, dia absorber biasa. Untuk mengesahkan lagi kereta ni rasa berbuai. So kita tengok body roll dia ada ke tak ada. Oh ada lah. Sikit sangat lah. Sebab dia ni dia lowered kan. Jadi sekejap lagi sebelum kami buka absorber ni, kita nak bawa masuk dekat tester mesin. Kita nak tengok berapakah bacaan ground contact dia. So guys, jom. Okay guys, you guys boleh nampak dekat sini bacaan depan kiri dia 21, depan kanan 22, belakang kiri 21, belakang kanan 24. Jadi bacaan dia tu, ground contact dia sebenarnya kalau untuk sport car, bacaan ni tinggi lah sebab dia mendap ke bawah. Kereta untuk performance, Ricky cakap bawa rasa lain sikit lah, rasa terhentak. So sekejap lagi kita akan buka absorber Porsche Cayman 718 ni, and then kita tengok macam mana compression dan rebound dia dengan bacaan yang macam ni. Okay, so guys, stay tuned. Okay guys, juga nampak tadi tekan memang senang dengan bacaan yang tinggi tadi kan, 21, 20 lebih tadi kan. So yang ini selepas kita refurbish, kita tengok nak tekan adakah macam sebelum tadi. Kalau saya tekan, ya Allah, tak boleh. Okay, ini pula jangan kau tekan je. Memang tak boleh tekan guys. Jadi sebab kita dah customkan pada 40% stiffer. So sekejap lagi kami akan pasang, and then selepas itu saya akan test. Dan kita akan masuk dekat tester mesin. Kita tengok berapakah bacaan ground contact dia. Okay, so guys, stay tuned. Guys, bila kita tekan juga nampak, bila kita tekan memang susah. So bila dah siap tu saya sendiri pergi test. Bila test tu baru saya rasa absorber ni firm. Jadi saya tak puas hati, saya masuk dekat tester mesin untuk kita dapatkan reading ground contact sebelum dan selepas. So selepas, you guys boleh nampak depan kiri 16, depan kanan 16, belakang kiri 14 dan belakang kanan 15. Jadi bacaan ini menunjukkan kereta ini absorber dia dah firm. Tak percaya? Jom kita tolak body roll dia, tengok ada ke tak ada. Allah, memang tak bergoyang guys. Sebab absorber dah firm. So kepada guys kat luar sana yang menggunakan Porsche ataupun apa jenis kereta, apa model pun, supercar ataupun kereta performance, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun dekat bawah ni ada nombor Roger saya direct. InsyaAllah kita settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan drive auto, whack the corner. Bye bye.